Pernah tak lepas seharian penat bekerja, anda rasa macam perlukan satu masa untuk diri sendiri? Jom, kita ikut satu perjalanan hati, satu perjalanan untuk offline sekejap. Cuba bayangkan pejabat dah sunyi, lampu pun dah malap, jam dekat dinding tu dah lepas waktu isyak. Seharian kita menghadap kerja, siapkan apa yang patut. Tiba-tiba, badan dengan minda kita macam berbisik, cukuplah untuk hari ni. Jom, kita rehat, kita bernafas. Dari situlah datangnya rasa nak log out sekejap dari semua benda. Nak cari balik apa yang kita panggil kehidupan luar talian ni. Kita tak payah pergi jauh-jauh pun. Destinasi kita malam ni cuma pasar malam yang dekat-dekat situ. Tempat di mana kita boleh nampak kehidupan sebenar. Dan, sebaik je kita melangkah masuk, suasana terus berubah. Dari pejabat yang sunyi tadi, kita terus masuk ke tengah-tengah hiruk pikuk orang ramai. Suasana dia memang hidup. Penuh dengan lampu, bau makanan, gelak tawa, suara orang berborak. Nampak ada keluarga tengah pilih-pilih kuih, ada pasangan jalan pegang taman, budak-budak lari sana-sini. Pemandangan macam ni ada di mana-mana kan? Tak kiralah dekat pusat beli belah besar ke atau pasar kampung sekalipun. Inilah dia potret komuniti kita. Tapi kan, untuk kita yang berdiri seorang diri kat situ, sekadar memerhati pemandangan yang sama ni, mungkin rasa dia lain macam sikit. Tak kenapa, di tengah-tengah keriuhan tu, kita boleh pula rasa sunyi. Dan masa tengah perhati itulah, fikiran kita mula melayang. Timbul satu soalan yang bermain-main dalam hati. Soalannya simple je, tapi dalam. Apa agaknya rasa jadi single bila sekeliling kita ni dipenuhi dengan dunia yang nampaknya semua dah berpasangan? Mungkin ada sikit rasa cemburu, terdetik dalam hati, bestnya kalau aku macam tu. Tapi mungkin juga kita rasa, okey je, tak ada apa-apa pun, tenang. Sebab setiap orang lalui rasa sunyi ni dengan cara yang tak sama. Dan tengah-tengah kita duk fikir macam-macam itulah, tiba-tiba datang satu kesedaran, satu kebenaran yang lebih besar tentang perjalanan hidup ni sendiri. Kita kena ingat balik satu benda yang penting, hakikatnya jalan cerita hidup setiap orang antara kita ni tak sama. Memang tak akan pernah sama. Betul, rezeki kita lain-lain, datang dalam bentuk berbeza, pada waktu yang berbeza. Ujian kita pun tak serupa. Apa yang kita nampak pada orang lain tu, itu cuma sehelai muka surat je, bukan keseluruhan buku cerita hidup diorang. Okey, so bila kita dah sedar dan faham benda ni, macam mana kita nak teruskan perjalanan kita sendiri lepas ni? Apa yang paling penting sekarang ialah, jalani fasa hidup kita ni dengan hati yang reda dan sabar. Tolong jangan bandingkan bab 1 dalam cerita kita dengan bab 20 dalam cerita orang lain. Terus je melangkah ke depan dengan fikiran yang positif dan hati yang ikhlas. Dan itulah dia, renungan kita dari pasar malam tadi. Mungkin ia bukan sekadar renungan peribadi. Mungkin ia adalah satu pesanan untuk sesiapa sahaja yang rasa dia perlukannya hari ini. Teruskan perjalanan anda sebab anda tak pernah berseorangan dalam rasa ini.